macam I ada plan banyak benda tau bulan Ramadan ni, nak buat ni, nak buat tu, tapi at the end tak dapat buat. Tak tahu kenapa I nampak macam pandai masak ke korang? Kenapa banyak orang kata I tak pandai masak I pandai lah masak. I nak cari lelaki yang pandai masak. I can't do this. Leraikan kuih-tiao tu macam kita leraikan perasaan kita terhadap orang kita suka lah. Tak boleh suka orang. Bila kita suka orang tu, kita jadi lemah. Maksudnya kita surrender diri kita kepada orang tu. Bila kita surrender, maksudnya kita kalahkan. Kita tak boleh kalah. Walaupun banyak orang kata I salah, I tak rasa diri I salah. Orang kata ni, kata tu kat kita, kita kena tetap kat pendirian kita. Nampak tak ada satu video yang Leona post yang macam it's okay to do things alone. Because like, if you don't do it alone, you sampai bila-bila tak dapat buat benda tu. So like, I macam sangat inspired dengan dia lah. Means like, kalau I tunggu orang lain dan orang lain tak nak buat, maksudnya sampai bila-bila lah I tak dapat buat benda tu. Siapa kata I tak reti masak? I reti masak. Okay, reti masak. Oh my god, baju I dah kotor. Oh my god, nak nangis. Jangan tengok I malu. Tak tahu macam mana masak. Jangan tengok. Siap dah, tengok ni. Oh my god, cantik gila. Oh, look at this. Oh my god, cantik gila. Oh my god.